Apa yang jadi kalau seorang gelandangan tiba-tiba dapat duit dalam jumlah yang sangat banyak? Macam ni cerita dia. Ini Ted. Dia dah hidup kat jalanan jadi gelandangan dekat 20 tahun. Tapi sebab mental dia stabil dan tak ada masalah ketagihan bahan terlarang atau arak, dia terpilih join satu eksperimen sosial. Ted dapat duit poket $100,000 free-free je. Syaratnya semua benda yang dia belanja kena rekod masuk kamera. Benda pertama Ted buat adalah sewa bilik hotel. Tapi lawaknya, dia tak selesa tidur atas katil dan lagi sanggup tidur kat lantai. Yelah, dah 20 tahun tidur berasaskan bumi, tiba-tiba dapat tilak empuk, terus pening kepala. Lepas tu dia pindah masuk kondo. Bila orang lain dah mula tahu pasal dia dapat duit banyak tu, ramai bekas geng gelandangan datang minta bantuan dan Ted dengan senang hati terus hulu duit. Bukan itu je, dia juga mula dikerumun ramai perempuan. Pantang nampak berduit, terus dia dapat awet dan siap belikan perempuan tu kereta baru. Pengasihat kewangan yang disediakan pun dia tolak sebab rasa duit tu dah cukup sampai mati. Tapi hakikatnya, semua duit tu habis licin dalam masa 6 bulan je. Bila duit dah habis, kawan-kawan semua hilang, awet pun angkat kaki. Akhirnya Ted kembali hidup kat jalanan dan sambung balik jadi gelandangan macam dulu. Korang rasa Ted memang nasib malang atau dia sendiri yang cari pasal? Cuba komen.